Saya cuba Bismillahirrahmanirrahim. Swiss roll perisa pandan. Saya makan Bismillah. So hari ni saya rasa saya nak sarapan kek Harumi Bakery. Saya nak tunjuklah kat hampa kita punya texture, kita punya feeling dan juga saya nak review rasa tu dekat hampa. Ini saya rasa saya nak makan kek Swiss roll strawberry dan juga Swiss roll pandan. Jadi dua flavor ni antara best seller dekat Harumi Bakery ni. Kebanyakan customer kesayangan saya ni akan order dua ni. Jadi saya nak cuba tengoklah macam mana dia punya rasa Swiss roll perisa pandan. Okay, bismillah. Okay, so nampak? Itu dia. Kita nampak pun dah menarik, guys. So saya cuba Bismillahirrahmanirrahim. Swiss roll perisa pandan. Saya makan bismillah. Tengok okay. Dia punya feeling dia very fresh. Sedap lah. So hari ni saya pun tak sarapan apa lagi. So saya makan kek Swiss roll pandan dengan strawberry. Okay. So kita punya kek Harumi Bakery ni, dia punya rasa tu untuk feeling dan juga flavor, contoh macam pandan ni, dia very mash tau. Bila kita makan tu kan, contoh untuk bagi saya lah, dia manis tu tak sangat, dia mash tau dengan feeling dan juga flavor. So patutlah best seller. Memang sedap, guys.